Wangi. Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan lagi resepi tapai pulut. Tapi untuk kali ni saya guna pulut hitam. Ni pertama sekali saya macam biasalah saya nak sukat dulu. Saya menggunakan lebih kurang 1 cawan setengah pulut hitam. Dan cara pembuatannya sebenarnya sama sahaja dengan tapai pulut yang biasa tu. Cuma yang membezakan adalah kali ni kita guna pulut hitam. Ni kita masukkan dalam satu bekas dan jangan lupa untuk cuci terlebih dahulu sehingga bersih. Siapa yang dekat sini pernah makan tapai pulut hitam? Biasanya yang kita jumpa tu tapai pulut biasa kan, yang warna putih. Kali ni kita buat kelainan sikit sebab kemarin saya lihat teman saya dari Indonesia buat tapai pulut hitam ni dan saya rasa menarik sangat. Sebab kita kalau biasanya jika menggunakan pulut hitam ni kita buat bubur atau pemanisan yang lain kan. Kali ni kita nak buat tapai. Kita lihat sama-sama sama ada ia sedap ataupun sebaliknya. Ni pertama sekali saya nak tuangkan air ke dalam pengukus. Sebab kita akan kukus kita punya pulut hitam ni sehingga ia masak. Untuk kuantiti air sama je macam beras, 1 cawan setengah. Jangan letak lebih sebab kita bukan nak buat bubur ke atau apa, kita nak buat tapai. Jadi tak perlu terlalu banyak air tu. Nah, ini dia setelah 25 minit. Jangan risau kalau anda nampak air-air tu sebabkan pulut hitam ni memang tak berapa nak serap air. Dia tak macam pulut yang warna putih tu. Jadi kita ambil, kita toskan terlebih dahulu. Kita hilangkan air dan kita sejukkan. Pastikan anda biarkan pulut anda tu betul-betul sejuk sebelum kita taburkan ragi. Jangan taburkan ketika ia masih panas, nanti ragi tu mati. Tak jadi tapai tu. Dan ni dia ragi, macam biasalah kita nak hancurkan dulu macam ni. Nanti bolehlah guna tapis kalau nak tekstur yang lebih halus. Ni adalah pulut hitam yang telah kita masak tadi. Saya nak letakkan ke dalam satu dulang besar supaya senang saya nak menggaulnya nanti ketika tabur lagi. Ni saya nak taburkanlah secara merata dan pastikan pulut anda dah sejuk sebelum taburkan. Ni kita taburkanlah secara merata, kemudian kita gaul-gaul. Kita nak bagi sebati semua. Bagi yang belum tengok resepi tapai pulut dan tapai ubi saya, jangan lupa untuk tonton di YouTube saya, Farah Ena Kitchen. Saya jamin tapai anda bakalan menjadi dan manis sangat. Nah, sekarang mari kita ke langkah bungkus membungkus. Cara bungkusnya sama saja macam kita buat tapai biasa tu. Kalau misalnya anda tiada daun pisang, tak ada daun getak ataupun bungkusan yang berkaitan dengan daun-daun, boleh je pakai bekas biasa tu. Tak jadi masalah pun. Saya memang lebih suka guna daun pisang sebab saya suka haruman daripada daun pisang tu. Jadi untuk pembungkusan ni sesuaikan dengan selera dan juga kemudahan masing-masing. Kalau tak ada daun pisang, guna je bekas yang pakai buang tu, boleh. Ni saya masukkan dalam satu bekas. Dan ulanglah proses yang sama sehingga pulut kita habis. Bagi yang pernah makan tapai pulut hitam ni, menurut anda mana lebih sedap? Kalau bagi saya, tengok sampai habis, nanti saya akan jelaskan. Oh ya, selain menggunakan daun pisang, anda juga boleh menggunakan daun getah. Tapi kalau bagi saya antara dua tu saya lebih suka daun pisang. Pertama sebab dia lebar, kedua saya suka haruman dia. Ada orang suka guna daun getah. Semuanya berbaliklah pada selera masing-masing. Ni kita akan perap selama lebih kurang 2 hari di suhu bilik. Jangan letak dalam peti ais, okey? Ini dia setelah 2 hari, nampak tak ada wap-wap tu. Mari kita lihat sama-sama hasilnya. Jadi tapai pulut hitam ni rasa dia ataupun teksturnya lebih kasar dan agak sedikit pahit. Jadi dia manis-manis pahit. Kalau macam tapai biasa tu kan dia full manis kan. Ini dia ada rasa pahit-pahit sedikit. Jadi jangan lupa untuk mencubanya sendiri di rumah dan menilainya sendiri sama ada ia kena ataupun tidak dengan teka anda. Okeylah guys, kalau suka jangan lupa tekan like dan subscribe for more video. Bye bye.